Tak dapat direkod kamera dalam beg. Okey, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi Zuali Hydroponic. Zuali after right. Tu hydroponic. So, hari ni aku ke Batak Rabiq untuk bulan 1 ni, untuk mencari lesen bulan 1 hari ni. Okey, kita berada di Batak Rabiq, JT Paya, tempat baru. Lokasi dia, parking pun luas Dulu kat sebelah masjid kan, sempit. Hari ni tempat baru dia ni, parking kat sini. Tempat JT Paya. Mak Tih tu, JT Paya kat sini. Okey, right. Air cantik hari ni. Air je tak kotor sangat. Okey, right. Boleh lah ni air ni macam ni. Okey, kita jumpa lagi. Kita tengok hasil dia macam mana. Seorang je ke ni? Ada seorang lagi. Sekejap lagi dia belum sampai lagi, kita turun dulu. Ya. Sementara menunggu member ni, pukul 8 mungkin sampai lah. Kita parking dekat biasa lah, dekat pondok ni. Tengok, ramai juga hari ni turun. Diorang ni tak kerja apa, ke ambil cuti tahun. Baru awal pantang musim udang Aduh, biasalah tu kan, peminat mancing. Air cantik je ni. Pada mantap, kita cuba dulu setting hari ni macam mana. Selek pagi, rezeki pagi, permulaan. Seorang sedap juga layan. Dah lama tak mancing kata dia. Alhamdulillah. Tak rasa ya? Oh, jadi Alhamdulillah. Ini baru-baru nak mancing ni. Aduh, mantap. 17 tahun. 17 tahun tak mancing. Tu dia, dapat udang. Udang kapal ikan. Allah, lucu tu lah. Lambat kasar. Uduh, kasar terlepas. Abang mau betul ni lah. cari cendawan pun tahu cendawan tu kat mana. Jadi ya, sikit-sikit. Aduh, mantap. Ya. Tak dapat direkod kamera dalam beg. No, tu dia. Kena kat mana? Sikit je lagi. Sikit lagi rezeki tu namanya. Sikit lagi. Tu dia, padu mantap. Dengan goyang-goyang ni, macam ada ni ni. Macam ada ni. Tak ada. Alhamdulillah. Ada pun rupanya. Baru nak pindah. Lama nunggu ni. Air mati. Ya Allah. Alhamdulillah. Berapa jam baru dapat seekor. Air dah surut dah ni. Jangan lepas peluang. Air dah surut, jangan lepas peluang. Aduh. Belum pandai menarik ni. Gemuk-gemuk ya. Gemuk-gemuk. Oi. Oh ni, besar. Jam petang lawan. Sobat. Ini bosaro. Bosaro. Macam udang ke apa? Lah nak bas. Tadi bapak bas. Rezeki alhamdulillah. Alhamdulillah, bagi anak ni. Kita bagi mak lah. Allah, kena. Tak kena lepas. Alhamdulillah, sekian lama. Member kita kena kasar. Biar dia kena. Anak bas. Anak ikut ni. Slow, relax. Kalau kasar, relax. Jangan laju. Kalau nanti terucut macam tadi. Kasar tadi Abang Zul dapat tu.
Alhamdulillah. Telur aja. Sampai 5 minit alhamdulillah. Oh, dia tu. Oh. Alhamdulillah. Sebelah pula. Okey, lubang balik. Ya Allah, kena lagi. Allah, yang ni belum sudah ni pula ni. Allah lucu. Bos. Jenggo. Kali menarik. Oh, lengkung juga kan. Oh, tu dia. Tag purple. Tag purple guys. Tak lepas lagi guys. Dia masuk kat kayu. Ya, kita biar dulu. Next. Purple guys, warna purple. Pack warna purple ha. Purple. Kasar ni. Oh, itulah. Ada. Air tengah laju ni memang lah. Padu mentah. 18 tahun. Okey, kita tengok makcik ni berniaga. Makcik berniaga atas sampan, kau tengok ha. Kau orang tak boleh berniaga ke mana? Kita tengok makcik ni berniaga atas sampan. Jual makan-makanan. Air panas tak ada, cik? Ais ke? Oh, tak ada kalau air panas. Cik. Ada. Makcik tu berniaga air guys. Ini kedai bergerak. Siapa mancing? Tangkap. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Tanya dulu ni, Acik ada QR tak? Ada. Boleh QR korang mancing dekat Sungai Perak ni. Air sejuk ada. Air bancu ada. Pilih apa? Boleh lah. Macam-macam air. Air seraju juga ada. Air kosong yang sejuk je. Air kosong sejuk. Kenapa nak air tawar pula? Air tawar satu dalam minuman dengan ada plus. Ada plus. Dia jaga kesihatan dia. Biasalah umur dah 40 ringgit. Muda lagi kan? Ini cover sampai mana ni? Sampai Telintan. Oh, bandar atas ni sampai bawah. Tadi pergi ke Batu Lapan. Oh. Batu Lapan naik ke KC dekat Pasar Raja. Oh, kita terhabis. Kalau korang pergi sini ada makan siap ada semua ada. Itu tak payahlah ni. Ni aku lagi. Nak tutup je tak? Kau Tak payah. kau ada plus Agi air apa dia? Air ni tu ada. Air bancu ada bang. Bancu ada. Air bancu ada? Ada panas ada kan? Teh ais, kopi ais, Nescafe ais. Nescafe ais lah. Nescafe ais. Nescafe ais. Okey, makan tak nak? Makan apa? Makan tadi baru makan. Ada buah ada. Buah potong. Buah ada. Tiga jambu. Kirai. Nak buat tiga jambu. Jambu maju tak? Jambu batu. Lagi. Okey. Jambu batu lah. Dua. Ambil campur 3 cawan. Jambu batu. Lagi satu apa-apa lah. Apa-apa tu ikan lah. Ikan. Boleh? Lagi satu. Dua lah. Ambil. Tebikar dua, jambu dua Apa tebikar ke jambu? Tak kisah. Boleh tu. Tebikar dua jambu. Kita beli. Nescafe Kita beli makanan. Duit dah nak duit kali pap. Kedai bergerak. Saya tak mana. Kau tak payahlah. Simpan sampai petang. Sampai pukul apa ni? Sampai pukul apa? Ini sekali pergi saya naik biar ni. Habis dah, sekali jalan je lah. Ada petang ada patah-patah balik dah. Tak payah patah-patah balik lah. Sekali jalan je kalau nak beli. Kalau orang nak beli, biar banyak-banyak terus. Senang. Sungai Perak, Pulau Intan. Dia cover sampai Batu Lapan. Okey dah.
Macam kat Thailand. Okey dah. Ni dia. Boleh QR, jangan risau. Boleh QR. Ni ada dah ada duit cash langsung. Tak apa. Boleh QR, jangan takut. Yang penting ada duit akaun dalam bank. Okey. Telefon dengan duit itu sahaja. Ya, sekarang memang teknologi dah senang dah bang. Bukan apa kan, kalau nak buat cash semua takut orang tak ada buat. Berapa? Dah. Dah. Sekejap. Keluar kalkulator pula. Kalau apa Alhamdulillah murah rezeki cik. Amin. Amin. Sudah pamer. Okey, tu ya. Macam ada ni. 21. Nak tengah juga main. Tengok dengan arus laju. Ada dah 3 ekor dah. Baru mantap. Alhamdulillah. Lepas telur baru. Baru lepas telur. Lopong bawah dia. Oh, Ni ni makan tom yam ni jap yang. tengok langit atas darat. Oh, tu dia. Hitamnya. Gelap ni. Hari gelap. Muka saya pun dah gelap dah. Apa, udang yang penting ada. Ikut. Alhamdulillah. Dengan berkocak-kocaknya hari nak hujannya. Ya Allah tu. Ayo. Gelap. Gelap tu. Dia bawa ke sana. Ya Allah Tuhan. Janganlah hujan. Hujan kan? Allah. Tak dapat direkod kamera dalam bag. No, tu dia. Kena kat ni. Sikit je lagi. Sikit lagi rezeki tu namanya. Sikit lagi. Tu dia. Padu mantap. Dengan goyang-goyang ni. Macam ada ni ni. Macam ada ni. Tak ada. Dua asyik. Allahuakbar. Oi, beratnya. Tu dia. Biru kecil. Aduh. Alhamdulillah, syukur. Ada pun. Teknik tu. Kena aja. Itu dia geng. Jadi petang, makan petang. Pagi tadi sayang tak duduk sini. Baru nak balik dah ni. Relax. Nanti sekarang dia tarik tunjuk. Jangan paksa. Jangan paksa. Allah, jenggot betul. Dan saja episod hari ni sama sahabat kita hari ni dari Setiawan, orang baru lagi. Tak pernah mancing lagi. Alhamdulillah, tengok udangnya ada tu 3 kilo. InsyaAllah ada besar 2 ekor ni. Udang Sungai Perak ni. Biru tu king tu. King ni. King tu. Okey right, kita cabut dulu dah malam dah ni. Cok cicau. Indahnya pemandangan hari ni.